Pekerjaanku mungkin tak membuatku kaya, tapi dari sinilah aku belajar tanggung jawab. Belajar bertahan saat lelah. Belajar menghargai setiap proses, sekecil apapun hasilnya. Dari pekerjaan ini aku hidup, bukan numpang hidup. Aku makan dari keringat sendiri, bukan dari menjilat, menipu, atau memanfaatkan orang lain. Mungkin nilainya kecil di mata manusia, tapi cukup besar untuk menjaga harga diriku. Karena prinsipku tegas, biarlah bajuku yang kotor karena kerja, asal penghasilanku tetap bersih. Ni pula wire-wire macam ni. Barang-barang recycle ni tempat ni. Nak buka ni pula. Nak buka, nak ambil temaga ni. Temaga ni macam ni. Macam ni. Buatlah kerja elok-elok, anak Musa. Temaga kuning. Ni temaga kuning. Kamu nak ke? Tunjuk. Nak tangkap gambar? Ha? Nak tangkap gambar ke? Ciri-ciri anak M buat kerja. Nak? Nak? Hidup jangan suka penaya diri weh. Buat kerja pelan-pelan. Ingat kamu buat kerja tak ada sok-sok kan? Ha? Dah lah kerja sendiri, sok-sok tak ada, apa pun tak ada, insurans pun tak ada. Jadi apa-apa macam mana? Wah, nak kena ajar. Orang buat kerja macam-macam. Tak ada pun cedera diri. ADHD. Buanglah perangai ADHD tu, kan? Buat kerja relax je. Duduk aja kat situ. Tapi boleh cedera. Pelik tak? Jaga diri tu baik-baik. Diri kita tu nak pakai lama. Hari-hari nak kena tegur pula. Penatlah. Ni kita buat. Dah habis mampu dah tolong ni tau. Ni orang saja-saja kan nak tolong. Barang-barang recycle tu kotak. Ni lah kerja kita setiap hari. Proses barang-barang terpakai. Macam wire ni kan. Kita kutip sikit-sikit, kita kumpul. Dah banyak. Kita potong-potong semua ni. Ni potong ni. Potong yang keras-keras tu. Asin, ambil temaga je. Temaga je boleh jual. Ni wire ni. Ada satu bunyi.